Hi, welcome back to my channel. Okay, so for this video, kita akan buat mini haul daripada Eco Shop. Okay, saya punya haul kali ni sikit je barang, tak banyak pun. Okay, ada makanan dan juga barang rumah lah. Kalau nak tahu, jangan lupa tengok video ni sampai habis, okay? Sebenarnya saya tak plan pun nak pergi Eco Shop, tapi saya dah terlalu, jadi saya termasuklah gitu. Eco Shop ni best tau, sebab apa? Dia ada macam-macam barang rumah, barang makanan. Tengok ni, dia ada pinggan mangkuk yang cantik-cantik daripada kaca, yang tadi tu daripada plastik. Design pun cantik-cantik, comel-comel. RM2.60 saja untuk sebiji. Jadi memang murah sangat-sangat lah. Yang ni pula bahagian plastik. Memang tak sah kalau pergi Eco Shop tak beli plastik ya. Saya rasa mana-mana orang yang masuk Eco Shop mesti akan beli plastik satu. Betul tak? Yang ni memang wajib lah. Lepas tu ada bahagian macam decoration rumah macam ni. Photo frame dia semua sangat-sangat cantik. Next time kalau saya nak buat makeover bilik, saya akan belilah frame-frame ni. Tapi for now nanti dulu. Okay, cantik-cantik ya. Ada kecil ada besar. Lepas tu kat sini ada bahagian stationeries. Saya memang perlukan file, sebab file yang saya ada tu dah koyak. Jadi saya nak beli yang baru lah. Gitu, ada macam-macam warna. Vertical boleh, horizontal boleh. Kat sini bahagian makanan. Okay, saya memang mengidam nak beli marshmallow. Jadi saya belilah satu. Okay, so untuk barang yang pertama saya beli ni. Ni adalah Pearl Honey Date ataupun kacip Fatima dan collagen. Ini memang sedap sangat-sangat ya. Dia macam manis-manis masam sikit. Ni memang sangat-sangat sedap. Jadi kalau rasa macam badan tu lemah-lemau ke apa ke, memang saya selalu beli air ni lah. Tapi bukan selalulah. Jarang-jarang, tapi once in a while gitu. Memang sedap. Memang recommend lah. Okay, RM2.60 saja. Okay. Barang seterusnya adalah ni. Okay, yang ni adalah teh tarik daripada Ai Chong. Ni RM2.60 dapat 3. Okay, dapat 3. Dapat 3 sachet gitu. Ni belakang dia. Okay. Ni teh tarik lah. Teh tarik tapi dia cam tau. Dia cam lah, 4 in 1. Dia ada rasa teh tarik, ada rasa macam kopi sikit. Okay, boleh tengok. Dekat sini, logo sini kan. Dia ada rasa macam kopi-kopi sikit. So I was interested macam mana rasa dia. So saya belilah. Nanti kita akan buat dan kita akan rasa air dia ni macam mana, sedap ke tak sedap. Barang seterusnya, tada! Okay, yang ni adalah marshmallow. Marshmallow brand Fun Feast. Okay, Fun Feast. Vanilla marshmallow candy. Tada! Yang ni saya teringin nak beli marshmallow, sebab sebelum ni pernah beli marshmallow dekat kedai RM2 juga lah rasanya. So macam teringin pula nak beli lagi. Ni. Okay, so barang rumah yang pertama adalah ni. Okay, tak sah lah kalau pergi Eco Shop tak beli plastik sampah. Okay, so kita beli yang ni. Okay, yang ni adalah plastik sampah yang ada handle. Okay, ada handle. And then dalam dia ada 18 plastik. Ni boleh muat 27 liter. Warna purple. Okay, bau dia bau lavender. Okay. Ni bau lavender. Tada!
RM2.60 je korang. Jadi saya pun belilah satu. Okay, barang yang kedua untuk bahagian barang rumah adalah ni. Ni adalah file, okay, A4 size, okay, daripada Creati, brand Creati. Okay. Dia dapat dua tau. RM2.60 dapat dua. Dalam ni ada dua. Okay. Macam ni warna merah. Dia ada banyak warna lagi. Ada warna biru, ada warna merah ni. Lepas tu ada warna apa lagi tah. So, ya, itu saja haul untuk kali ini. Jangan lupa subscribe channel saya, siapa yang belum subscribe. And kalau suka video-video haul macam ni, tolong tekan like dekat bawah. And komen lah apa-apa yang you guys nak saya review ataupun buat haul untuk masa akan datang. Okay, bye!